Biasa kalau pakai braces ni, satu appointment dah boleh siap ke doktor? Itulah soalan yang selalu doktor terima. Tapi sebenarnya kalau braces ni dia memang long game lah. Kita take time. Sebab kita nak menggerakkan gigi tu menggunakan pressure tensioner theory. Jadi bila kita bagi pressure pada gigi tu menggunakan bracket, wire, dia akan menggerakkan gigi tu, slowly dia akan remodel dia bone lah ataupun tulang awak tu. So bila awak bagi tekanan yang berlebihan juga, it's not good lah sebab dia tidak mempercepatkan pergerakan. Malah dia lebih merosakkan awak punya gigi punya tulang tu. So kita kena very pressure yang constant tetapi very light pressure. Biasa kita cakap pressure tu ada nilai dia lah, limit tu kita kena bagi. So daripada bracket dan juga wire yang kita pasang, itu adalah pressure yang within the normal range. Sebab tu lah lama kadang-kadang tu kalau nak cepat memang tak sesuai kalau nak pakai braces. Sebab tu dia kena sabar braces ni. Lepas tu contohlah doktor dah kata dengan awak, okey gigi awak ni dalam setahun setengah dah boleh siap. Tapi ada juga yang tiba-tiba setahun baru datang follow up. Ada yang 3 bulan hilang, doktor tak tahu pergi mana. Dah cukup 4 bulan doktor nak file fasak je. Tapi itulah, bila setiap bulan datang tu maksudnya itulah yang terbaik. Kalau awak skip lama-lama tak datang dan doktor pun tak tahu awak kat mana. Jadi gigi awak pun sebenarnya kita tak boleh nak track. Sebab itulah pentingnya awak kena keep in touch dengan doktor. Jangan tinggalkan doktor. Kita dah sign kontrak macam ni, pinky promise lah.